tempat kira tempat aku tunjuk korang okey. Korang sini. Bang. Sorry bang kacau. Tak apa isu. Tempat yang aku dapat explore. Yang dapat. Ini orang luar guys, orang luar. Jalan-jalan. Okey. Apa dah orang tengok ni semua ni? Ni dekat nampak lah. Ada dekat Jalan Buruk Street 1, dia dekat warehouse lama. Ya, korang follow aku punya account jugalah, korang follow. Apa nama? Sabar guys okey, korang boleh follow aku. Oh, kau nampak ada apa lain? Ada kat sini. Ni dalam ni apa? Dalam ni ada apa? Sini tempat orang buang saka, tempat orang buang macam pokok-pokok patung-patung India. Dulu sini Kain kuning, kain kampung merah lama, semua ada lah. okey. Ada keris, ada juga macam barang-barang pisau. Tapi kita tak pernah disentuh lah. nak ikut jalan dalam. Kita so far tak pernah disentuh, tapi kita Nak ikut? pasal sini tempat yang sejarah kampung, tempat orang buang saka. Nak ikut jalan lah. Dia daripada Boston, daripada Boswan punya. Oh, serius ah? Malaysia, daripada Boston. So dia daripada from Singapore. So kira kan aku kira kan collab dengan dia lah. So okay, macam Thanks for sharing. Boswan. Siapa senang okey. Jangan lupa tekan low oren. Pada aku kat screen. Sekarang boleh jadi yo. Share 10 orang. Tekan foreign ego ramai-ramai. Tap screen kita dah ada masalah dalam ni. Salah kita explore luar kan tadi. 1.5 sampai 1 boleh kita explore luar je. Okey, boleh Amal kita ikut sejak boleh. Boleh lah. Dua ikut dia, dua ikut aku. Bukanlah, korang ada torchlight tak? Tak ada abang. Handphone je. Nak pakai nak rekod sendiri pakai handphone ke apa. Foto pak tepi je. Kita masuk daripada ceiling. Motokar Tepi sini. Itu pak kat sini. Korang gimana? Jalan. Explore kat depan tadi tapi banyak tempat tutup. Hemat. Bukan tutup lah, ada more of dia punya tutup semua dah tutup dia tempat jalan. Aku tak tahu mana jalan. Di mana? Depan. Hari ni dengan satu ramai-ramai guys. Come on guys. Okey, hari kita ada Moderator tolong buat kerja. Let's go. kita ada unexpected guest Okey, ini budak-budak pun nak explore. Tak salah kita ajak sekali Guys, diorang pun nak ikut sekali guys. Pak tapi apa kat tanah? Diorang dah macam mak Malaysia juga kira kan Motor kau dapat sini je tak apa? Boleh. Kat sini lah. Semua pak sini. Ni pun aku rasa budak-budak Rentoki pancing ni. Kat sana laut. Diorang tu okey lah. Ya, assalamualaikum kepada semua guys. Okey, pada malam ni okey guys. Black berada di dekat. Let's go. Macam biasa, kawan saya akan di depan, saya di belakang. Okey, kita akan berjalan ke tempat yang diorang katakan diorang. Kawan saya di depan, saya di belakang. Okey, kalau sound okey, tekan 1. Kalau connection, kalau lag bilang ya. Ini tempat pun familiar lah. Korang just stay tune. Aku try adjust network. Okay. Okay, ramai-ramai. Salam Black. Waalaikumsalam. Yang mana masuk aku pastikan guys. Yang mana aku pastikan siapa yang mampu boleh gerakkan aku punya hubungan terus. Okey, kita start exploration kita ya, dari tepi dulu. Sini tak salah sailing club. Ni sailing club. Ni kawasan sailing club ya. Okey, kita explore, kita tanpa seru semua Kita tak ada seru. Kita tengok aku ikut mood guys. Kalau aku nak seru, aku seru guys. Kadang automatik kita terseru. Nak seru pun tak payah pakai-pakai. Seru kadang kita baca dalam hati pun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang kadam-kadam, yang kadam buruk, yang kadam bujing, yang kadam berjasad. Ya, di jalan gaib. Aku datang sini sekarang ingin berungkai, bukan muka aku kabur. Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jalan pelan-pelan, tapi lada ju. Ya pada ya badi ya maiti ya batiur. Silakan benar. Bunyikan sesuatu, hadirkan diri kalian. Itu orang juga aku. Berapa tiga mana? Saya Hougang bang. Hougang. Yang lain apa? Isu di Tuayo. Boleh. Okey, entik. Mak tengah live kan? Tengah live ni. Assalamualaikum guys. Siapa nama ni? Baju merah? Rudi. Rudi, Syafiq. Syafiq, Syakil. Syafiq. Syafiq juga? Kau tahu di TikTok ke? Ada nanti follow lah. Kita follow. Guys, follow Rudi Pengkau. Sudah langkau. Kalau kita bikin gini, kadang aku seorang. Seorang Ha. Abang pun ada barang abang. Barang apa?
tahu untuk jaga ke apa. Fit agak-agak ah. Barang-barang Ayat Quran ni lah. Alamak ni nak fikir pula. Sorry. I cannot fikir. Okay, bye. No. Okay, hati-hati jalan sini. You go and die lah, you go and die. Okay, guys, kita ada unexpected punya so-called tetamu Dah biasa dia nak explore sini. Itu ada laluan. Tak salah itu gerbang. Gerbang. Pernah tengok ni tak? MBK dia? Belum. Mana? MBK kat dalam. Dia ada jalan tu. Cik Lan. Oh, sini. Tak salah gerbang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tak salah sini. Ada buat apa dengan Adi Putra? Sini dia bikin dengan bocil, acap es. Korang ada siapa-siapa tak nak korang ada siapa-siapa yang nak volunteer ke duduk sini lagi ke? Tak ada. Inna Islam. Sekejap, ada kucing. Bos Wan. Ada meong juga sini, Bos Wan. Ha? Kucing. Siapa nampak kucing tadi? Jangan pelan explore. Jangan lari. Tak dapat apa-apa ni. Kalau ada orang explore jalan cepat. Penat ni. Tak dapat apa-apa. Ni ada night stick ni. Ada orang pernah bikin explore sini ni. Yang bosku ke kot? Entah. Miau, buat apa situ? Ada kucing Dekat dalam sini. Okey. Okey guys, kita sampai satu gerbang di sini. Semua bangunan kampung telah dirobohkan cuma ini gerbang je tidak dirobohkan. Okay guys, siapa yang pernah tengok MBK Film Studio, inilah gerbang guys Okay. Sekarang Mango Bosku tengah live guys. Okay. Mango dekat mana Mango? Mana? Ni ada orang selalu duduk sini bikin uji nyali ni. Dan sana tu tempat parking kita. Oh, dalam juga. Mana? Okey. Oh, di belakang. So sana. Dah baik Ini tak awak asal ni betul guys. Ramai tolong guys. Okey, sana kita punya motor bigger kat sana. Okey. Tolong guys, ramai-ramai bantu guys. Come on, let's go. Awas kita kat situ. Awas. Kat situ je. Situ je. Cik jalan shortcut pergi sini. Tapi sini tak ada feeling. Sini open space. Ni dulu kampung Dulu kampung. Nak tahu lebih kita Google je. Tak boleh tanya orang. Senang Google. Macam-macam cerita dia. Buka wayang ni. Kita belum masuk semak lagi Kita akan pergi dalam lagi. Jangan lagi tempat yang ni aku cakap. Aku tak tahu sampai sana ni ada tak. Aku tak roaming ni. Tak apa. Siapa ada phone just on your phone to watch the live from your phone pun boleh. Okay. Under ni. Cari. Tekan FX Explorer. Stop. Kalau korang nak ikut kita pergi jalan-jalan boleh. Sudah awak. Siapa yang FX Explorer. Oh. Ni dah bang. Betul lah. Bukan lah lain. Bukan. Itu lain orang punya. Oh lain. Tak sama. Ataupun kalau ikut TikTok punya website. Dah jumpa belum? Waalaikumsalam. Yang baru masuk boleh paskan guys kamu guys. Tak bergerak guys kamu guys. Okey, dia tak ada tali E. Tak bergerak. Okey guys. Explorer tali E. Ramai-ramai guys. Okey. Oh. Aku ada moderator. Moderator kat dalam tak moderator? Dia tali E depan. Moderator kat dalam tak moderator? Macam mana tu selalu. Dia yang belakang gelap tu.
Buat sini tak ada apa-apa. Sini okey. Jangan seorang-seorang pun okey. Tak ada apa sini. Dalam. Uji nyali. Berapa minit bang lagi? Terpulang uji nyali masing-masing. Nak pergi 15 minit ke? Kalau lebih daripada setengah jam takut apa di TikTok ni uji nyali tak kira lama. Tak ada pergerakan. Nanti TikTok akan buat restriction. Ni selalu korang kalau siapa-siapa uji nyali dekat mana? Mana-mana boleh. Mana boleh uji nyali. Okay, kan? Ni tak salah Outward Bound Sailing Club punya. Kita akan berjalan menghala ke bahagian semak sebelum ke bahagian laut. Okey. Saya punya next explorer kat Bukit Brown Next punya exploring. Lagi 2-3 hari ke. Ni kita tak plan Tak plan. Saya dengan Badut Lawak Explorer, kita dorang selalu. Kalau ada orang luar datang nak join kita ajak sekali. Jadi kalau korang 4 orang nak masuk sini, berani? Tak. Mana? Kalau 4 orang jalan sini sendiri, berani? Korang 4 tu ramai. Pengurus tak bergerak guys, come on. Macam mana ni? Memang guys, good. Okey, moderator. Is, kalau like bilang, kita tepi laut, takut roaming. Ini budak-budak sini tak ada apa-apa. Kita tak invite pun. Diorang jalan sini naik motor, jalan-jalan pusing-pusing. Jadi kita tanya dia lah. Kalau nak ikut sekali. Okay guys. Pemandangan Johor dari sini. Okay. Depan saya laut ni. Ni semua laut depan ni. Tu Johor tu. Okay, kalau like bilang Dia macam mana tu guys? Di tengah ramai, tu seramnya vibe tak ada tau. Okay. Ibarat kalau macam orang kata apa, ada hantu satu, kita berenam. Yang tak fair lah. 6 lawan 1. So, saya jauh sikit. Pasal kalau bila dia jauh, saya seorang kat belakang ni. Baru rasa dia vibe. Okay guys. Laut ni. Tiba saya. Ni. Guys, siapa setuju kalau diorang buat uji nyali guys? Salah satu diorang, siapa setuju test of courage diorang buat uji nyali? Ramai-ramai tekan satu. Rasakan suasana malam dengan aura. Aku setuju. Okey, ramai-ramai korang kasih pump dulu guys, come on. Okey, salah satu 4 orang, ada 3 baju hitam, 1 baju merah. Siapa yang baru masuk di hotel? Tak, untuk merasakan je. Kalau korang nak 7 orang pun boleh. Nak duduk 1 orang lagi rasa lah. Okey, tu pelangan korang. Kasih spot baik ni, korang mau saka, korang duduk. Kan? Tapi kita akan jalan dari situ. Okey. So, salah satu orang, on korang punya handphone. Kan? Korang masuk live aku, jadi boleh pantau dia. Aku lupa nak orang, 2 orang. Oh, itu okey aku. Ya, ramai-ramai guys. Kamu ramai-ramai. 16 orang, ramai-ramai. Tak semangat guys. Come on. Betul memang rezeki guys. Tak ada apa-apa lah uji nyali. Korang rasakan je aura je. Relax je guys. Okay guys, kita tepi laut. Guys, air tengah pasang guys. Jika like, kalau like bilang Kat mana? Ha? Siapa nak paling mungkin? Okey guys, ada orang nak duduk uji nyali guys. Okey, ada orang nak duduk uji nyali guys. Come on. Ini duduk ke sini. Okey,
power. Power ramai-ramai guys, kamu guys. Ais ni tak. Ini budak-budak dia orang jalan-jalan sendiri. Kita tak nampak dia orang tempat luar. Dia nak ikut. Kita tak ajak, dia nak ikut. Tak salah kan? Kasih dia orang explore. To get the experience. Tapi dah ramai dah 6 orang ni, dah vibe dia dah lain lah. Kita begitu seram lah. Okay, sini kita jalan hati-hati Camp saya pen depan tapi saya tengok bawah. Okay. Baik habis. Korang tak pernah masuk sini korang ke? Tak pernah. Tak tahu pun ada. Okay, tu ada patung. Batu. Okay. Abang kita 2 orang mak. Saya mati. Aku tak Tak 2 orang. pasal mesti 2 orang. Gede. Guys. Ramai-ramai dah guys, guys. Okay, je hati-hati. Ini tempat ni. Bagus guys. Cari tempat. Ada lagi Assalamualaikum. Ini bukan prop guys Ini memang nyata ni benda memang kat sini guys. Okey, kita ada berada di dekat Wak Hassan Sembawang yang tempat orang buang saka, tempat orang buang, tempat orang sembahyang tu, whatever orang buang yang orang nak tak dibuang ataupun orang tak dibuang, tapi orang akan tinggalkan dekat sini guys. Okey, ramai-ramai guys, kamu guys, let's go guys. Siapa ada lebih coin, siapa-siapa yang boleh bantu rezeki orang nak bantu guys. Let's go ramai-ramai. Let's go ramai-ramai guys, semangat. Kita dah dalam semak. Sini semua pokok nipah Pokok nipah semua baik-baik Ada tajam. Bang kita 2 orang duduk sama-sama boleh kan? Kenapa boleh perang lah? Ni boleh pun. Okey lah. Ni. Attack kena masuk kat sini. Mana? Kita masuk ni tempat ni. Boleh. Ini memang boleh berjalan. Kita explore dulu lah. Wah, ni pokok tebal ke. Guys, kita akan explore dulu. Kita explore dulu. Oh, sini ada laluan. Tahu benda tu. Sini ada laluan, ada laluan. Kita explore dulu. Pasal kita ramai kan. Tapi itu lah pakai slipper. Tak ada. Okey. Ni semua tempat kebunyian India. Agama Hindu ni Nampak? Okey. Kita tak masuk sini dulu. Mana? Ni belakang. Depan ni. Belakang. Depan ni, sini. Dia jaga guys Okey. Biasa black depan, Tak apa juga. aku belakang. Hati-hati Semua pakai sandal, pakai croc kan. Aku pun sama. Okey, siapa yang baru masuk live sini, kalau tengok TikTok saya tu yang saya explore Bidadari Park. Okey. Bidadari Park kita nampak batu nisan tu. Ada di BTT saya, nak tengok. BTT apa, Exploring Bidadari Park Special Edition. Sana boleh nampak kita jumpa batu nisan. Tapi sini bila dah ramai, kita vibe tu kurang. Okay? Cuba jalan seorang atau berdua je. Macam satu di depan, satu di belakang. Okay? Sini banyak pokok nipah ni. Ini track laluan untuk explore. Ikut track dia. Orang ada bekas tapak orang pernah jalan sini. Guys, korang semua berapa tahun ni? Lupa tak tanya. Ha? Semua atas 18? Okey. Okey. Yes. Bang kat mana? Tak boleh jalan kita. Dia dekat sebelah sana. Jadi kat gerbang je lah.
kat gerbang boleh. Tempat gerbang yang selalu Cik Alan bikin boleh. Sana. Gerbang. Gerbang Cuma simple je lah. Okey guys, korang akan duduk kat gerbang guys. Okey. Ini tak kuat kalau korang tak satu orang ni duduk pada second subject. Tak abang, kita 2 orang abang. Ada orang eh? 2 orang. Nak 2 orang ke? Aduh. Mereka macam mana ni sekarang ni? Okay guys, sana dah tak ada strike lagi Sini dah tak ada strike lagi. Ni. Terus kita patah balik. So ini just part of it Just part of the exploration di bahagian satu kawasan di sini Masih ada banyak tempat lagi nak explore dekat sini. Pasal tadi ada yang track kita jalan ni, ada apa tadi track mati. Oi, banyak keluar oi. Yang buat diorang cepat-cepat jalan ni pasal diorang kena gigit semut. Okay, thanks for joining Okay, siapa yang baru masuk, ada rezeki, tekan love follow. Tolong share guys, tolong share. Guys, Yes. kita ni ada tak tali yang pacak Kat mana? Sana. Kat ramai-ramai guys, kamu kan tak bergerak guys, come on. Untuk aku boleh. Aku dah setting. Sini. Isap rokok boleh, jangan isap lain. Kalau isap lain kita tinggalkan dekat sini. Ni ada dah siap apa kain ni? Isap lain nanti patah balik, nanti korang tak nampak kita. Ni ada kain. Okey, korang nak duduk. Okey, korang boleh ambil ni kain lah. Jadi korang buat alas duduk. Okey, boleh. Jadi apa tahu, bila-bila aku tak